Wabarakatuh. Yang dihormati Cikgu Azhari Pinari Liman DPKK Kurikulum sebagai wakil resmi guru besar, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Syukur kita kepada Allah kerana dapat pada hari program tugas ini. Terima kasih kepada Cikgu Azhari kerana sedia ada dan ucapan perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Cikgu Zainal selaku guru penolakan kurikulum, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Program Gotong Royong Sekolah Rendah Agama Waspada Bertuhan, tuan-tuan dan puan-puan dan yang saya kasihi, murid-murid putera dan puteri sekolah ini, kita dapat mengadakan satu lagi program gotong royong peringkat sekolah. Semoga dengan ada program gotong royong peringkat sekolah, sekolah rendah agama Mesbaju ini nampak ceria dan bersih dipandang orang, dan semua ini diteruskan dari bulan ke bulan dan seterusnya dikekalkan pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan ini, dengan lapar Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program gotong royong peringkat sekolah. Sekian, terima kasih. Suasana menceriakan kelas bermula. Ada yang menggerak perkataan. M177 dari yang sini. Enggak rasa. Ni. Buat apa? Buat cat? Buat cat? Ni buat apa? Perkataan apa ni? Perkataan? Perkataan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di situ ada highway. Ini ada. Cikgu ambil gambar. Sikit lagi. Ambil catnya. Cikgu kata kat mana? Cikgu kata kat mana? Awak buat apa? Buat apa? Potong huruf. Okey. Cikgu. Itu kan video. Gambar lain tak? Dia bukan gambar lah. Lain tak? Ya. Cantik.
Takut aku. Assalamualaikum. Siapa nama akak ya? Nama Puan Siti Narain. Apa pendapat Puan Ain mengenai projek menceriakan kelas ni? Pada pendapat saya, kelas yang ceria dapat memberikan impak yang terbaik pada pembelajaran anak-anak semualah. Okey, terima kasih Puan. Okey. Apa pendapat Puan mengenai projek menceriakan kelas ni? Projek menceriakan kelas ni bagi saya ia adalah amat baik dan perlu diteruskan, terutama dan perlu ditambah baikkan lagi dengan penglibatan ibu bapa. Okey, ini cenderia hati daripada saya mengenai program khidmat masyarakat menceriakan kelas 3 Muslim. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Sama. Dah.